Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Pencerahan sifat berkuda. Berapa muka? Itu dah je. 22 ke 10 dah. Ke 10 sifat hayat Allah Ta'ala. Sifat 20 bilangan ke 10 hayat. Jadi bukanlah artinya sifat Allah Ta'ala tersusun wujud kidam baka tidak. Yang disusun sebegitu oleh ulama untuk senang dipaham. Pada dasarnya sifat Tuhan tidak bersusun. Jangan dinampak tersusun pula. Setelah baca kitab tu wujud kidam baka. Ulama susun tu model. Tak sepatut dikomen lagi. Ada manusia komen, mengapa mula-mula sifat Tuhan tu wujud. Dia tak bubuh kalam dulu, bubuh wujud dulu. Kita soal dia balik tu kunyah-kunyah, tak boleh nak jawab. Antara soalan kita ni, kalau tidak diletakkan sifat pertama tu wujud, sebab wujud itu artinya ada Allah Ta'ala. Kalau tak ada sifat wujud bukan kalam selagi. Tuhan berkata-kata. Sedangkan diri Tuhan tak tahu ke mana ada ke tak ada. Semacamlah sama kita cerita Allah gagah. Kuat orang tu. Tapi orang tak tahu ke mana. Macam mana sifat orang yang dikatakan gagah. Gitu. Ke-10 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah hayat. Artinya hidup. Hayat artinya hidup. Tuhan itu hidup. Hidup Allah Ta'ala tiada. Hidup Allah Ta'ala tidak bagaimana hidup yang baru. Tidak semacam hidup makhluk yang baru. Jangan dipaham oleh sekali lagi hidup Tuhan semacam hidup makhluk. Menengahi nyawa, sebab makan minum dan sebagainya. Tidak ada perantara lain. Hidup Allah Ta'ala semata-mata bersifat hayat. Disebab itulah dinamanya sifat hayat ni selaku sifat ma'ani. Sifat hanya di sudut makna saja bagi Allah Ta'ala. Kalau dipahamkan oleh kita hidup Tuhan semacam hidup makhluk, masih lagi salah akidah pada mentauhidkan Allah. Walaupun satu sifat saja tak betul faham. Mengikut jajaran Ahlussunnah wal Jamaah, hukumnya salah. Salah akidah pada mentauhidkan Allah Ta'ala. Out segala-galanya. Sebab itulah fungsi utama kita beriman. Pertama kepada Tuhan. Yang kedua kepada benda-benda yang bahasa sam'iyah. Akidah tauhid ini pertama uluhiyah. Yang kedua barulah nubuwat. Yang ketiga barulah sam'iyah. Makna akidah tauhid ini akidah beriman kepada Tuhan. Nubuwat itu beriman kepada nabi-nabi. Maka masuklah di dalamnya
Dalam arti kata beriman kepada Nabi-Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Selepas daripada itu, baru dia kata sam'iyah, beriman kepada perkara yang didengarkan oleh kita. Apa yang dikhabar oleh Allah dan Rasul. Seperti wujudnya neraka, pada mahsyar, titian sirat, soal kubur bagi orang yang mati. Itu perkara-perkara sam'iyah berlaku. Maka hidup Allah Ta'ala dengan tidak sifat. Maka hidup Allah Ta'ala dengan sifat qadir. Nah, hidup Tuhan dengan sifat qadir. Bukan sifat hayat. Ini bukan sifat hadis. Yang ada pada zat. Sifat qadim yang ada pada zat Allah Ta'ala tidak menemui mati. Selama-lama keadaan hidupnya Tuhan. Kita ni sementara waktu ya. Siapa tain tetap jalan, tak kira siapa. Raja dan istana pun jalan ke Tanah Merah Batu Dua dah. Sampai di situ baru dah bertemu buku dengan buah. Apa benda buku buah dah. Soalan. Kita masing-masing semasa hidup ni menghadapi persoalan besar hadapan kita ni. Apa soalan? Setelah kita diwapak oleh Tuhan, mari selalu soalan. Tukang soal muka. Tak dapat dijawab atas soalan mereka muka tadi. Nakir duk tunggu selalu dah. Tetap dibalung. Dihantar, dihukum dengan tungkak. Sama ada tungkak ke apa, kena ikut dia lah. Hukum pasti. Itulah soalan besar kita hadapi. Anak-anak mengaji sekolah, tak ada perekat tu. Perekat tak boleh buat jawapan, kena pukul, kena batang, kena sebab, tak ada. Tapi kita setelah diwapak oleh Tuhan, tak dapat jawab soalan, hukum selalu. Kita belum lagi di akhirat. Baru di alam barzah. Alam barzah ni tidak akhirat lagi. Cuma berpindah. Berpindah ruh kita daripada dia bercantum dengan jasad, dipisah dari jasad yang kita panggil mati. Dikala terpisah dengan jasad tu, ruh kita dikala tu berada di alam lain. Bukan alam yang kita ada sekarang. Dipanggil alam barzakhun. Makna barzakhun tu antara. Alam antara dunia dan akhirat. Tidak akhirat lagi. Tapi tidak, sudah melepasi dunia. Seolah-olah kita duduk sepadan. Sempadan. Satu negara ke satu negara. Tengah-tengah. Imigrasi Malaysia lepas dah. Tapi belum lagi cok imigrasi negara kita pergi seperti Thailand. Duduk tengah-tengah Sungai Golok. Itu barzakhun. Sampai di Adam tu tak boleh nak patah balik dah. Tetap kita hadap semata dah. Ke alam akhirat yang kekal. Bertolak daripada situ lah kita fikir sekarang. Tak sepatut kita abai dengan kerja-kerja agama yang diwajib olehnya ke atas kita. Kalau diabai, semakin sari, semakin kurang usia kita. Semakin dekat kita dengan persoalan besar yang kita hadapi. Kalau tak jalan juga fikiran sampai mereka tu, terpulang lah. Itu habuan masing-masing lah. Bagi kelas otak tua dia berjalan ke situ. Otak tak tua mana mungkin tak berjalan, tak ada. Tapi nak suruh pergi fikiran kita begitu kena dibaca dengan ilmu. Kurang baca tu lah tak naik. Sebab tak nak pokok derian, kurang baca tak berjalan, tak naik. Terbantuk tumbuh kat sana. Kalau dibaca dia akan naik. Pentingnya kepada ilmu. Menempati baja tanaman. Begitulah. Macam mana dah. Kita balas sama kita sekadar kira-kira je lah. Bukan nak berputus harian, tidak. Ayat tu bunyi seolah ayat bala. Tapi nak tanam kesedaran tu.
Maka mustahil Tuhan itu jahil. Bukan jahil. Itu apa dia? Terbalik. Maka hidup Allah Ta'ala itu sifat qadim yang ada pada zat Allah Ta'ala, tidak menemui mati. Hidup Tuhan kekal, buat selama-lama, tidak menemui mati. Bahasa jenis mati ni hidup yang baharu. Bagaimana hidup makhluk, manusia ke, binatang ke, dia akan menemui mati. Tidak cepat, mungkin lambat. Ada ragang mati ni tak lama tak nak. Ada jemaah kita di Batu 10. Semasa hidup dia rajin yang mari datang ke pondok. Apa masalah mari sini. Suami dia sakit, dialah jaga suami. Dalam duduk jaga-jaga suami, mati dia dulu. Mati dia dulu dari suami. Patut mati suami dulu. Dia nak cakap kerja mati. Tak boleh nak baca ayat siapa dulu, siapa kemudian. Yang kadang-kadang ni, kita kata, sepatut hidup sehari dua lah. Lah kalinya pergi hok segar dulu. Dari hok yang dianggap tipis. Sebab apa? Sebab usia kita dalam blok kekuasaan Tuhan. Bukan kita blok kuasa usia. Kuasa umur dalam kekuasaan Allah, dalam blok Allah Ta'ala. Jadi Tuhan hidup kita ni, Tuhan bagi peluang. Di masa kamu hidup ni dah peluang untuk kamu dapat selesaikan sakutan kamu dengan aku. Seperti belajar agama ni peluang keemasan. Mungkin Tuhan bagi hidup kita sehari dua ni nak suruh kita selesaikan sakutan pelajaran agama yang belum kita selesai. Mana wajib oleh agama secara ainiyah kita abad. Wajib fardu ain tu kena selesai dulu. Sebelum nak selesai wajib kifayah, fardu kifayah, selesai fardu ain dulu. Dikala selesai fardu ain bolehlah teraka fardu kifayah. Ini pengajar kita di masjid surga ni dia teraka fardu kifayah dulu. Anak murid fardu ain tak tahu ke mana. Kalau mati murid tadi dicilah tu, tidak akan mati kata anak murid tadi. Panggil mati pasti. Mati pasti bukan husnul khatimah, su'ul khatimah. Itu kok takut matinya. Takut su'ul khatimah. Faktor sebab mati su'ul khatimah tu diabaikan yang fardu ain, diutama fardu kifayah. Salah. Mengapa pengajar tu jadi nakal gitu? Bukan dia sendiri pun tak tahu. Hak mana fardu ain, hak mana fardu kifayah. Nak faham macam mana? Teknik dia belajar tu tidak begitu. Guru dia tidak bimbing begitu. Adapun orang mengaji secara sistem memondok. Mula-mula dia ajar dia tok guru fardu ain tu biar masuk. Pertama sekali fardu ain sifat 20. Fardu ain dalam bab semayang dan lain-lain lagi. Setelah dah mahir kepahaman dalam bab fardu ain, baru dia teraka fardu kifayah. Pengajar secara sistem sekular, dia tak heran tentu, dia tahu ajar dia ikut selibus dia. Tujuan dia belajar tu bukan dia nak amal sangat kadang-kadang. Dia nak kejar perperasaan. Dulu perasaan dapat CJ. Dengan ajar CJ senang buat cari makan. Bukan dia dapat CJ tu nak sebar ilmu yang dia faham. Buat cari makan. Dia fikir nak makan semata. Itulah PN kita manusia. Lepas kita buka kelas sini fardu ain. Bukan langsung tidak ada fardu kifayah. Ada. Tapi masa lain lah mengaji. Mengaji nahwu ke, nak mengaji sarah ke, masa lain pula. Setakat hari Ahad ni fardu ain. Tak tinggi lah fardu ain. Nak mengaji tinggi, duduk atas pokok kayu. Atau tingkat atas. Tingkat bawah ni memang tak tinggi. Allah banyak perangai dah lah. Sebab bekalan kita sebelum kita dimati oleh Tuhan. Lebih-lebih lagi kelas warga mah. Usia dah 40 tu mah dah tu.
Bukan mesti berkarat Myanmar dah. Dah terlaku 40 ke atas warga emas. Tapi orang Melayu ni warga emas kena 80. Masuk 80 ni. Duduk jalan-jalan 60, 70. Meluru ke tanah merah dah. Tak ada 80. Belajarlah. Selama kita dihidup oleh Tuhan, ada usaha ikhtiar, ada kemudahan, ambillah kesempatan. Kita selesaikan hukum hakam agama yang utama ke atas kita. Oh, payah nak faham mengaji berkitab ni. Betul. Kitab-kitab turah zaman dulu nak faham tu payah. Kalau tauhid, antara kitab Aqidatun Najih, memang payah. Faridatul Faraid memang payah. Fiqh Munyatul Musalli memang payah. Maka dari payah tu, atas inisiatif saya toreh untuk senang dipaham. Jika tak faham juga, ditulis secara mudah ni. Berat udah ladi dah kan. Butuh sungguh ke. Tapi celik juga nampak dah nah. Saja dia buat butuh huruf. Hakikat tak butuh mana. Terusnya. Sifat hayat. Kita bicara sifat hidup Tuhan. Hidup Tuhan yang qadim, tidak bagaimana hidup yang hadis. Hadis yang baharu ni tidak. Hidup tidak menengahi nyawa. Tidak dengan sebab makan minum dan sebagainya. Itu hidup yang hadis namanya. Sifat hayat selaku sifat ma'ani yang 7. Sifat hayat ni masih lagi dikira selaku sifat ma'ani. Sifat hanya di sudut makna semata-mata bagi Allah Ta'ala. Itulah dinamanya ma'ani. Sifat ma'ani itu 7 sifat dari kalangan sifat 20. Cabut 1 sifat 20 namanya sifat ma'ani. Selain daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'nawiyah, ialah sifat ma'ani. Terbagi kepada 4 sifat 20. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat ma'ani itu bilangannya 7 sifat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, keadaan. Jadi kalangan sifat ma'ani yang 7 tu, 6 sifat daripadanya berta'alluq. Berta'alluq. 1 sifat tidak berta'alluq. Apa makna ta'alluq? Jadi kalau kita ngaji 20, kita kena lurus siapa mereka tu. Makna ta'alluq tu, kerja sifat tu. Ataupun tututan sifat tu. Ataupun fungsi sifat tu kepada perkara lain. Sifat yang berfungsi kepada perkara lain selain daripada ada pada zat Tuhan, pada diri Tuhan, maka itulah dikatanya ta'alluq. Pengajian ta'alluq ni kena peka sikit. Tak peka tak masuk kepada, masuk lubang telinga. Dah peka lah. Sifat ayat selaku sifat ma'ani yang 7. Tetapi ia tidak berta'alluq. Sifat hayat tidak berta'alluq. Bagaimana sifat ma'ani yang lain? Sifat ma'ani yang lain itu kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, semua berta'alluq. Sedangkan hayat sifat ma'ani juga tapi tidak berta'alluq. Makna tidak berfungsi lah. Jikalau tidak berfungsi, sifat hayat ni kita nak kata macam mana? Ialah sifat yang mengesah. Sifat yang mengesahkan bahawa Tuhan layak. Jikalau Tuhan bersifat dengan sifat ma'ani yang artinya hidup Tuhan, sifat ma'ani itu sifat yang mengesahkan layak Tuhan. Bersifat dengan sifat idrak.
Dikala Tuhan bersifat hayat, layaklah Tuhan tu bersifat dengan sifat idrak. Ini pada sudut pandangan akal manusia. Dia nampak, dipikir, dipaham olehnya sebegitu. Mana sifat idrak? Makna idrak itu pendapat. Layak Tuhan bersifat dengan sifat pendapat. Mana? Kudrat, iradat, ilmu, sama, bahasa, kalam. Itu dikatakan sifat idrak. Yakni di kalangan sifat ma'ani selepas daripada hayat tu dipanggil sifat idrak. Sebaliknya, kalau Tuhan awal-awal tidak bersifat hayat, tidak layak. Sekali lagi Tuhan bersifat dengan sifat idrak. Tuhan nak kudrat macam mana, dia pun tidak hidup. Nak berkehendak pada menentukan mungkin macam mana, dia pun tak hidup. Dia nak mengetahui macam mana, dia pun tak hidup. Itu tidak layak. Di segi nilaian akal manusia, pada hukum akalnya begitu. Bila sifat hayat itu selaku sifat ma'ani yang tujuh, tetapi ia tidak bertakluk bagaimana sifat ma'ani yang lain. Dan hayat itu mengesahkan bersifat idrak, mengesahkan Tuhan itu bersifat idrak setelah bersifat hayat. Seperti kudrat, iradat, ilmu, sama, bahasa dan kalam. Dan sebaliknya, kalau Tuhan tidak bersifat hayat, tidak bersifat. Dan sebaliknya tidak bersifat hayat, saya tidak bersifat idrak tersebut. Dikala itu tiadalah alam ini. Nescaya mustahil. Kalau Tuhan tidak bersifat idrak, kudrat, iradat, ilmu, nescaya tak ada lah dunia ni. Kalau dibawa cerita kepada kata tidak ada dunia, maka mustahil. Akal tak boleh terima sebab dunia ini sudah ada. Halnya membukti kepada kita bahawa Tuhan itu bersifat dengan sifat idrak. Itu dah hujah dia. Kita rekah-rekah gitu je lah. Dari akal hayat Allah Ta'ala, baru kita masuk berbicara pasal dalil bagi sifat hayat. Kami kita mengaji sifat 20 ni. Selain daripada kita kenal ta'arif sifat, hanya muafakat. Kenalan kita tu muafakat bagi wakil. Bagi jajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kena belajar pula dalil. Dalil tu ada dua, akal dan nakal. Dalil akal, dalil yang dihasil oleh buah fikiran. Dalil nakal, dalil yang dinyata sendiri oleh Tuhan dalam Quran dan juga di dalam hadis. Manakala disemak setiap pelajaran sifat 20 dengan ilmu bagi dalil, ilmu dalil bagi sifat tu boleh menghasilkan kita tu yakin yang Tuhan tu bersifat dengan sifat tu. Terhasil yakin terhadap sifat Tuhan dengan ilmu dalil tadi, dikala itulah dikatakan iman istidlal. Iman ilmu yakin. Iman yang ada mempunyai dalil ataupun iman iman yang hasil yakin daripada ilmu. Bukan lagi iman taklid, tidak. Keluar daripada gelanggang taklid itu. Maka sah imannya. Mukmin orangnya. Sekurang-kurang dah. Kita singgah setakat tu dulu. Dalil akal hayat Allah Ta'ala.